Pada malam ini kita akan mengadakan suatu perlawanan boxing yang istimewa di antara Rocky Labu, Champion of Crew. Dan pasangannya Joe Labi, Champion of Spana. Dan mereka akan berlawan sehingga salah seorang daripada mereka didapati kalah atau mati. Tidak dikirakan berapa round pun. Belum lagi dah. Barang siapa di antara mereka didapati menang, mereka akan dikawinkan dengan seorang gadis jelita yang bernama Manisa. Kita mula sekarang. Masuk, masuk. Oh. Masuk, masuk, masuklah. Apa main boxing dekat luar tadi? Kalau kau nak main boxing dekat luar tadi, dekat Tanjung Rambutan sana ada gelanggang bagus tempat kau. Kau boleh main luar ring, dalam ring, bawah ring pun kau boleh main. Janganlah marah, cik. Tak marah. Cuma nasihat. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosaku. Di mana dua orang ni dah terlepas, bikin menyusahkan otak aku, menyusahkan kaum-kaum boxing di dalam dunia ni. Ni apa punya boxing ni ada pakai main dekat tali-tali, ha? Aku fikir kalau korang berdua nak main boxing pakai dekat tali-tali, aku nak retire daripada jadi lepi. Aku jemput satu lepi daripada Tanjung Rambutan untuk menjaga korang berdua. Dia lebih bagus daripada aku. First class. Tip top. Berapa biar kata kau main?
Boxing mana boleh main gigit telinga? Ha? Bodoh. Kenapa kau lambat kasih faham? Wah, kau pukul aku, ha? Mula sekarang. Steady. Nasib baik Joe Louis tak ada kat sini. Kalau Joe Louis ada kat sini, dengan aku sekali kena tembak. Boxing mana boleh pakai tendang? Dia boleh ni. Itu dia siam lain. Ini boxing internasional. Itu betul enggak? Oh, engkau main boxing siam ya? Ini mau datang boxing Melayu. Dia bersilat pula. Cat! Aku nak telefon mentor hospital. Kalau ada kosong, aku sendiri yang nak masuk. Sana ada lebih aman daripada 2 orang. Masuk. Ya Allah. Cepatnya. Jolis pun tak ada lawan macam ni. Cepat. Wah. Champion dunia pun tak ada lawan sampai begini. 127 round.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Habis. Sekarang perlawanan malam ini dimenangi oleh... Kau pun knockout juga. Satu, dua, tiga. Dekat sama kereta. Satu, dua, tiga. Halo Encik, siapa menang? Tiga-tiga sekali kalah dengan aku sekali.